Itu dia Nong Khai. Dah habis sampai dekat hujung. Nong Khai ialah penghujung Thailand. Di Sungai Mekong sebelah sana Laos dan di sebelah sini ialah Thailand. Tourist is closed. Can we enter Laos for now? It's closed. Aduh, tutup bhai. Kalau dia kata tutup habis. Okay, aku dekat Nong Khai boundary post dan nak masuk ke Laos Friendship Bridge. Tapi hari ni aku dapat information yang sebenarnya Ayo. Sejuk guys. 14 Celsius hari ni. Yeah. Ini adalah view dekat Botan, border Laos China. Alhamdulillah guys. Sampai juga aku border China ni. Bila ada sempadan Laos China. Orang tak bagi aku bawa masuk basikal ni. Sedih aku kena tinggalkan basikal. Buat saya tinggalkan basikal aku kat sini. Alamak, sedih lah. Lama aku pakai basikal ni. So aku kena masuk train. Sekarang berada di Mohan, China. Belakang sana tu, tinggi sana korang nampak macam jembatan. Itu highway. Basikal tak boleh lalu lah highway tu. Nampak ni, sepanjang atas ni ialah highway. So kat sini motor pun tak salah, tak boleh masuk highway ya. Bukan setakat basikal. Oh lawa lah kebun ni. Ini kebun bawang. Dia punya batas dia cantik sebab dia melengkung-melengkung je tu. Banyak bawang kat sini. Kat Malaysia pun sekarang dah ambil bawang daripada China, tak salah. Kalau dulu kita banyak ambil daripada India, sekarang memang banyak daripada China ya bawang kita kebanyakannya. Saya silap entah dari sini tinggi je jambatan tu. Dan gunung dia cantik guys. Sana ada kebun bawang lagi. Awan pun cantik. Wah, memang cantik ah. Subhanallah. Cantik bumi Allah ni. Dan macam inilah Allah atur kan manusia ni. Macam mana guys, cuba kita fikir macam mana dulu manusia ni dia boleh tahu masak kena ada bawang. Macam tu. Masak kena ada bawang baru sedap. Kemudian macam mana manusia tahu nak cari bahan apa untuk setiap jenis masakan tu. Dulu-dululah zaman kita asal daripada Nabi Adam dulu. Kemudian kita berevolusi. Kemudian kita banyak penghijraan, meneroka, mengembara, sampailah manusia ni berkembang sampai kat China, kat Malaysia, New Zealand, Australia. Dan kita pula semuanya walaupun daripada asal yang sama, makanan kita lain-lain mengikut tempat. Dan tanaman kita pun lain-lain. Bahan dalam makanan kita pun lain-lain. Macam mana sebenarnya manusia ni ni tanaman ni aku tak tahu. Ini dari tadi dia orang petik ni. Dan bagaimana manusia tahu aku nak tanam nak tanam ni lah. Tanaman ni mesti orang nak. So dia pun tanam. Orang ni tanam ni. Dan benda ni semua sebenarnya kita percaya tak ada benda yang berlaku dekat dunia ni bukan daripada ketentuan Allah. Semuanya Allah yang tentukan. Allah yang tentukan masakan ini kena letak bahan ini. Macam tu. Sebab semuanya dah ditentukan oleh Allah kan. Dalam satu hadis ke
Tak ada yang satu pun yang berlaku kat dunia ni kecuali dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah. Walaupun sehelai daun yang berguguran. Maksudnya sehelai daun yang gugur tu pun Allah tentukan. Apalagi dengan tanaman macam ni kan. Kadang-kadang kita kena banyak berfikir sebenarnya. Okay guys, dah start climbing. Dah almost sejam lah, 45 minit kot aku kayuh naik bukit. Ni ada rata sikit, baru boleh nafas. Allahu Akbar. Tapi aku rasa tak adalah jauh sangat. Sebab sekarang dah almost 30 Jianchuan 50 kilo. So ada lagi 20 kilo. Terasa je tak semua bukit kot 20 kilo tu. Separuh kot 10 kilo agaknya. Bagus. Banyak lori, banyak lori. Jalan ni banyak lori sekarang. Kiri kanan, depan apa? Dari belakang, dari depan pun banyak lori. Macam ni. Ni tengah baru nak naik balik. Wah, bukit dah nampak. Saya atas sana. Pusing-pusing. Aku rasa dah tak jauh lah. Maybe dah tak jauh, kita naik atas bukit ni. Harapan palsu aku. Lepas ni dia akan downhill. Okay, nak habis bukit ni. Dia dah belah bukit ni. Kiri kanan nampak jurang. Dan biasanya lepas tu akan turun lah. Bukit tinggi, ya Allah. Aku rehat kejap. Tak tahan. Dah 2 kali, 3 kali kot aku berhenti, tak tahan. Sebenarnya tak adalah terlalu panjang. Aku rasa belum ada 5 kilo pun lagi nak climbing. Belum ada. Tapi yalah, biasalah. Tapi view dia cantik. Korang tengok kat belah sana tu ada highway. Belah kiri ni ada highway. Ni highway lah yang kita tak lalu tadi. Jalan kita daripada bawah sini. Cantik, pokok ni pun cantik. Angin sepoi-sepoi bahasa. Suhu kita mungkin dalam 25. Tak sampai 25, aku ingat 23, 22 macam lah. Ya, kau tunggu aku pergi sana. Kau tunggu aku datang. Ya Allah. Tadi tu yang kononnya aku ingatkan dah sampai puncak bukit dan nak kena turun tu. Bukan guys, jauh lagi. Aku dah sampai tak boleh ambil video dah. Jauh lagi. So now aku rasa this is the real downhill. Nampak dah ada signboard 9 km turun. 9 km. Sekarang 36. Maksudnya sampai 55 km. 45 km untuk kita. Sekarang 36 campur 9, 45 km. Begitulah. Downhill pad. Downhill, alhamdulillah. Ya Allah. Aku rasa aku climbing
Selang 37 18, 20, 30. Dekat dalam belas kilometer lah tadi. Dalam 17 ke 15 kilometer aku climbing tadi. And now kita downhill, alhamdulillah. Ada anjing. Okey. Dekat sini, dekat China ni sebenarnya aku tak pernah kena kejar anjing, guys. Macam tu. Anjing dia semua dia ikat. Dia tak ada anjing yang liar lah. Aku tak pernah kena kejar anjing. Even kat bandar pun nanti kalau kita jalan kat bandar, korang tengok tak ada anjing dekat China ni. Tak sama macam Laos, dekat Thailand. Tiap-tiap hari aku kena kejar anjing. Aku pun dah tak kisah kena kejar anjing. Kadang-kadang dah sampai satu hari tu, dah sampai tengah hari petang, pasal aku tak ada kena kejar anjing lagi hari ni. Sampai macam itu. Tapi kat China, to be surprised, don't be surprised, dekat sini aku tak ada anjing berkeliaran. Kau nampak? Ada tak? Tak ada. Kat tepi jalan ni rumah orang, tak ada. Itu dia beza dia. Dekat China. Alhamdulillah sekarang ni kita turun. Ya. Hey. Oh. Sejuk lah pula. Dah turun-turun macam ni, angin kuat jadi sejuk. Aku terpaksa tutup muka aku dengan buff ni untuk mengelakkan sejuk. Badan aku pun rasa sejuk ni, angin sini sekarang ni. Badan aku rasa sejuk aku dalam maybe 12 Celsius ataupun 11 Celsius rasa badan. Tapi temperature dekat normal temperature kat luar ni maybe 15 macam tu. So disebabkan aku kena ada angin, jadi aku akan rasa lebih sejuk lah. Nampak dia punya selekor dia. Jalan dia sempit sikit lah, nampak bukit. Alhamdulillah ini adalah jalan turun aku. Oh, turun kat bawah sana, jauh guys. Ini aku punya speed boleh sampai 50 sekejap gini. Sebelum korang teruskan tengok video ini, jangan lupa dapatkan buku Misi K2. Kisah perjalanan aku dari zero, berbasikal dari Tanjung Piai hingga berjaya mendaki Gunung K2, gunung kedua tertinggi di dunia, 8,611 meter di Pakistan. Tekan link di description video ini. Lawa tempat ni, korang tengok sana tu ada highway, bawah ni kebun. Kebun ni macam dekat lembah, dekat tasik ni. Aku rasa kalau tasik ni air naik, dia akan melimpah dekat kebun ni kan. Kalau air hujan besar kan. Tapi aku tak tahu tu kebun apa. Sana ada bela kambing nampak. Aku rasa dia macam pada rumput dia tu. Ada kambing-kambing kan. Cantik. Tasik kat sana. Dan kita lalu jambatan tu kan nanti. Alright, beautiful. Macam dam lah. Dam. Oh dam. Oh ya. Kita ada satu geng touring juga, tapi dia pakai skuter. You go Kunming? No. Tibet. Tibet. Here. Apa tu? Lhasa. Lhasa. Oh, yeah. Tibet. Yeah. 这样走。gila. Oh. From where? Where you from? Guangdong. Guangdong? Yeah. Here. Oh. Here. Dia pakai skuter ni je guys. Yamaha. 150. 150. Yamaha. 150. Oh, besar juga dia punya mesin Yelah, dengan saiz dia kecil ni. Wah, very good. Tu je lah. You are very good. Even great woman. Chinese. Thai Chinese? No. Malaysia. Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia Malay, no Chinese. Malaysia Malay. Kita sampai dekat dam tadi tu. Lepas downhill. Oh, okey, boleh masuk, boleh masuk. Alamak, jalan dia macam ni. Oh, lama sempit. Kita dah tolak. Oh, dia tengah under renovation lagi ya. Tengah buat lagi. Oh, dia dam. Belah sini dia tak ada sungai pun. Dia kan belah sini ada sungai.
Dia memang ada kepung je air ni. Oh, ke ada sungai kecil sebelah sana. Cantik eh? Dia tak ada sungai lah sebelah kiri eh? Ni dia tak ada. Biasa dam, lepas dam kan belakang dia sungai, air mengalir kan. Ni tak, dia memang sekat terus air ni. Oh, dia jadi tasik lah. Ha, dia jadi tasik. Cantik. Sungai tu dah tutup lah. Mungkin maybe dia nak gunakan air ni untuk pertanian dekat sini lah. Ni aku dah check nama dia. Nama dia Yuhua Reservoir. Dia tak panggil lake eh. Memang reservoir ni biasa. Apa beza dia dengan lake? Dam ah. Reservoir dia. So hari ni kita akan menuju ke Jian Lake dekat Jianchuan. Jian Lake dekat Jianchuan. Okay, Jianchuan adalah Jianchuan County. County ni macam daerah. Dan dekat situ ada tasik lah. Maybe kita akan stay kat tasik tu. Sekarang ni dekat pukul 3 sebenarnya. Kalau kita sampai tasik tu maybe pukul 5 juga sebenarnya. Okey lah, kita tidur kat situ sebenarnya. Ngam lah. So besok lagi dalam 50 kilo. Lusa lebih kurang 40 kilo. Macam tu lah. Kan? Dia punya planning dia tu. So dia punya tasik dia sini lah. Dia tak besar sangat, kecil je. Dari sana pun nampak kan. Kita orang kehabisan air. Dua-dua dah kering tekak. Bibir aku dah kering lah. Aduh, saya baik tadi beli limau. Alamak, limau ni macam masam dia. Susah nak pegang. Oh, masam. Yang tadi ada yang manis. Tadi mula-mula aku makan tadi masam. Tapi yang lepas tu manis gila. Tengok kan? Kalau diberkati atau tidak. Perjalanan kita sentiasa diberkati pin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Kau nak kena mana, kau kena baca bismillah. Dia perjalanan yang diberkati ni. Kalau dah sampai awak. Ini contoh dia. Dia cakap perjalanan yang diberkati kalau kena marah dengan bini. Tu lah. Aku rasa bini kau tak call kau sebab dia tengok aku punya social media je. Oh ya? Dia tahu kau selamat tu lah. Okey lah. Kan? Aku nak tengok berapa lama dia nak reply aku punya WhatsApp. Merajuk dengan bini. Aku Bini yang merajuk dengan aku. Bini merajuk dengan kau? Aku king. Kita jalan je kan? Kita langgar je. Ni. Kalau sembang, champion. Babi pun terbang. Oh, lega dia makan limau ni. Kering gila tekak. Best lah kebun orang sini. Ini tanaman apa aku tak tahu. Rumah dia pun cantik kat tepi kebun. Bestnya. Duduk aman, tenang. Rumah besar. Tapi dia ada kebun. Ni bawang. Sebelah sana pun ada kebun dia. Sekarang ni sejuk lah guys. Sebab matahari tak ada. Aku rasa sejuk. Sini ada pokok pines. Jalan ni sebenarnya tak adalah downhill sangat. Tadi aku kena mendaki sikit. Tengok depan ni pun ada mendaki sikit-sikit. Tapi maybe dia mostly downhill. Macam sekarang ada kampung-kampung. Diorang kat sini, ya aku perasan aku tak jumpa rumah yang terlalu daif, yang terlalu macam miskin sangat lah. Kebanyakannya rumah dia sederhana dan besar lah, kan? Dan proper, cantik. Dia tak adalah macam aku kayuh dekat Laos, some part of Indonesia yang memang nampak terlalu daif lah kan rumah dia dan kehidupan dia orang kan. So kat sini aku rasa dia orang punya style of living dia pun macam okay. Maybe dia orang happy macam ni. Nak pakcik ni apa dia buat potong buluh. Ni hao. Dia potong buluh. Yang bertimbun ni dia macam rumput yang dia jadikan baja. Sebab tadi aku nampak dia letak dekat dia punya tanaman. Dekat tanaman dia tu dia letak rumput-rumput tu. Cik kedai apa ni? Kedai nak beli air, haus gila. Kawin?
Ha? Tak. Aiskrim dia? Rasa apa? Aku tak tahu rasa apa. Ha? Tak boleh describe sebab Bukit Haram Jannah je. Rasa nikmat betul. Dekat 20 kilo weh bukit tu. Allah. Aiskrim sedap. Nikmat. Ini nama dia nikmat dunia. Sekarang giliran aku pula. Aku yang mula-mula kena air. Sekarang dia bagi air satu ni beku. Aku ambil air beku ni lah. Sejuk. Sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ni best makan aiskrim, tak cair. Wah, beku sampai otak. Sejuk sangat. Aku dah pakai aiskrim, lagi dah pakai aiskrim. Ha? Kita dapat gambar, makan aiskrim dapat gambar kan? Enggak, mau awak yang tu. Nama dia Angela Baby. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Dia tak manis sangat tau. Kalau aiskrim bukan manis, manis gila. Kau di jalan sampai sini. Aku nak sampai Lijan lagi teruk. Jam kena bagi 2 lagi. Aku bajet nak bagi 2. Kan? Tapi tadi tengok lagi 70 lebih. Maksudnya lebih kurang 60 lah kalau daripada sini. Tengok je. 60 bagi 2 macam sikit tak Tak, aku tak tahu macam mana nak tengok kat Google Map. Boleh tak kita tengok elevation? Aku tak tengok elevation tapi aku tengok dia punya kontur. Tak best. Tengok elevation kita tahu dia punya turun naik tu. Dekat Strava boleh tengok. Jadi kau Syabang kau kena tengok online ni kan. Wah, lega dapat minum. Hadap kereta ni 3 tayar. Dapat minum, makan aiskrim. Wah, satu nikmat dunia orang cakap. Sebenarnya badan aku sejuk. Lepas tu minum air sejuk lagi memang beku pelotak aku. Sakar. Lepas tu makan aiskrim lagi. Sejuk gila badan. Kau tak sejuk kan? Aku rasa sejuk. Ha? Kena pakai buff Apin. Aku kalau sejuk, aku tutup buka aku dengan telinga. Macam tadi downhill kan? Downhill tadi sejuk. Boleh lah, tapi selesa kalau panas sikit okey lah kan. Ni sejuk ni. Okey kan, kalau kita kayuh kita feel rasa macam 10-9-10 Kalau kita kayuh feel temperature dia. Jianchuan 11 km. 11. Alright, let's go. Ni macam kat Terengganu ah. Memang kat negeri Cina. Cantik Ipin cakap dia punya view cantik macam kat negeri Cina. Memanglah negeri Cina. Cantik-cantik. Now jalan kita dah flat. Alhamdulillah, lagi 8 km sampai Jianchuan. Sebelah kiri ada apa? Dia punya ladang dia. Memang sepanjang jalan lah daripada pagi tadi banyak ladang kiri kanan jalan ni pun dia baru plough nak buat tanam, nak mula tanam lah. Sebab kat sini sekarang ni musim spring. Tak lama lagi akan masuk musim panas, summer. So mungkin dia akan tanaman ni sesuai untuk musim panas lah. Dah mau sampai dekat kita punya campsite. Sebelah kanan ni tasik dalam pagar ni. Dia adalah Jianhu National Wetland Park. Dan sebelah kiri ni pun ada tasik juga. Tapi yang belah kanan ni kira macam dia ada park lah, wetland park. Aku rasa dia ada campsite. Okay, so aku sebenarnya mencari campsite dia lah. Suppose ada lah, mestilah ada. Kalau tak ada, aku akan wild camp saja. Cantik lah. Kenapa dia letak plastik-plastik color-color tu Ke nak go untuk menghalau burung? Okay, kat depan lagi ni dia punya entrance untuk masuk. Ada tempat camping. Ni tempat kafe lah. Ni kafe. Kadang-kadang aku minta tidur dekat kafe lah biasanya. Tapi tak apalah, kita pergi cari dekat tu dulu. Tapi nak beli air tak?
Kau nak ingat mesti ada tourist attraction. Ini kita dah masuk dia punya wetland park dia. Cantik pokok-pokok dia. Kita cuba cari campsite dekat dalam ni. Hopefully ada. And hopefully dia punya campsite dekat tepi tasik. Itu yang kita nak. Oh, memang cantik guys tempat ni. Kau tengok kiri kanan macam ada tasik. Aku dapat tempat camping best dekat ujung ni. Aku dah tanya tadi orang kat situ, dia kata boleh camping. Cumanya tak ada facility, tak ada toilet. Okey lah, tak kisah, tak ada hal. So kita orang belum ada air lagi untuk masak. Ada air 1 botol. Tapi cantik. Kau tengoklah, ya Allah. Aku happy gila dengan tempat ni. Kau tengok tu ada 1 bot. Atas bukit sana ada windmill, ada kincir angin. Tu nampak ada itik 2 ekor. Tasik dia. Tu sana Ipin aku nampak. Wow. Puas hati. Aduh, masak dulu guys. Sekarang almost pukul 6, 5.45. Aku sambil masak. Best ni masak. Aku masak Maggi. Boleh baca buku. Buku Messi Ketung. Jangan lupa baca. Setiap hari aku baca, tak habis-habis lagi. Aku nak lepak kejap kat sini. Nak luruskan badan. Ini aku masak Maggi, lepas ni kita masak air. Okey, aku dah siap semua. Kemah dah pasang, basikal dah parking, barang-barang semua dah masuk dalam kemah. Sekarang ni aku nak masak. Korang boleh nampak aku masak ni. Sebenarnya aku nak masak Maggi lah dulu. Aku ingat sebenarnya nak masak nasi juga lepas tu. Tapi sementara tu aku rasa sebab awal lagi, kita masak Maggi. Nanti baru kita masak nasi. Sebab aku buat Maggi pun tak dibakar nanti. Sebab ni kemah best guys tempat ni. Ni kemah basikal Ipin. Ini tempat tadi yang aku datang. Ni kemah Ipin dan sana ada 1 grup tengah camping juga. Yeah, beautiful lah. Aduh, aku memang suka. Jarang, susah tau nak dapat campsite yang macam ni. Situ ada itik 2 ekor tengah mandi dari tadi kat sini. Belah sana pun ada banyak itik. Belah sana ada 3 ekor yang aku nampak
4 ekor. Dekat sini yang dekat dia ada 2. Sana lagi 1. Banyak. Banyak. Yang banyak gila. Tadi ada lalu sekumpulan kambing. Kambing semua warna putih. Wow. Memang semua warna putih. And macam itulah view dekat sini. Memang banyak. Kalau korang nampak tu itik. Sana itik. Ini itik lagi. Sana dia itik yang warna merah. Kenapa itik yang warna merah tu? Dia tak geng dengan warna hitam merah ke coklat macam tu lah. Kepala dia putih. Dan dekat sini sebenarnya ini adalah Jianhu Wetland Park. Dia ada terkenal dengan bird watching. Dia ni adalah area bird watching. Tadi pun masa kita masuk ramai orang jalan-jalan dekat dalam wetland ni. And ini dia ada sejenis tanaman yang dia tanam. Aku tak tahu tanaman ni. Kalau kita macam kayu bakau ini, tapi ini bukan bakau lah. So ini tasik juga. Belakang sana tasik yang lagi besar. Belakang sana lagi ada jalan. Aku nampak. Bukan. Ayolah jalan belah sana. Wah, best heaven tempat ni. Memang heaven gila. Aku nak stay. Kalau aku tempat macam ni, aku nak stay 2 hari pun tak ada masalah. Aduh, Ipin dia baring kejap dalam kemah dia. Dia dah penat pasal kemah. So kita tunggu. Malam ni kita nak masak, nak makan nasi dan nak makan lauk lah. So kat dalam ni juga aku rasa ada banyak binatang. Tapi tadi aku ada nampak tapak dia ni. Mungkin juga tapak kambing tapi besar. Bukan lembu. Macam tapak rusa. Ni aku tunjuk korang kambing tapi asal seekor je. Ni seekor je. Kalau kambing ni besar ni. Nampak? Ni ada macam najis. Tapi ni najis orang ke apa? Okey. Cantik kan? Memang best tempat ni. Maybe kita tu dapat burung. Burung tu warna biru. Burung apa Dan tempat ni memang banyak burung. Dia memang macam bird sanctuary lah juga agaknya. Tadi aku ada baca, aku nampak gambar lah. Aku tak faham dia punya ayat dia. Okay, aku nak siapkan masak Maggi dan kita tunggu sampai malam. Sekarang baru almost pukul 6, maghrib pukul 7.45 lebih kurang. Best tempat ni. Ui, panas lah. Korang tengok ni. Siap ada color-color bai. Ada color merah, color hijau, daun-daun. Ni nak masak air. Okay. So sekarang ni kalau aku kacau habislah. Panas. Sebenarnya aku punya periuk ni ada dia punya ni tau. Ada apa? Dia punya penyepit dia. Aku hilang mana tak taruh. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dulu. Pedas guys. Tom yum. Power. Ini sebenarnya Maggi Mami Mami. Sedap bukannya Maggi. Sedap. Dah masuk maghrib 7.45 dah. Daging Ini daging. Rendang daging. So aku sekarang tengah masak rendang daging. So sekarang ni aku biasa sebelum ni aku jarang tak bawa ready made food macam ni. Biasanya aku masak lah. Aku beli telur, aku beli sardin ke kan. Tapi kali ni apa brand dah ni? Rendang daging lembu. Okey lah, bedal je. So sebenarnya bagus juga buat macam ni. Cuma dia berat lah nak bawa. Dia problem dia macam ni, dia berat nak bawa. Berbanding kalau kita beli telur, beli sardin everyday. Macam dekat Thailand dulu, aku everyday beli makanan lah. Beli sejak petang aku akan beli telur ataupun sardin macam tu lah. Ataupun kalau jumpa halal food, aku akan belilah lauk sikit, belah ayam ke apa ke kan, dan aku buat lauk. Boleh jugalah Pin. Next besok-besok kalau kita nak makan sedap sikit, kita beli lauk je. Betul, kita tapau lauk dia. Nasi kita bungkus lah. Nasi kita masak. Tak, esok nak mana duduk hiking macam cakap. Untuk besok kita sekejap. Kita decide sekejap. Ya, aku tengok lagi kalau tak nak ikut jalan tu So dia macam itu. Sebab kalau bawa yang ready made ni,
biasanya berat lah untuk long trip. Cuma ni tak long sangat sebab 2 minggu je. Aku punya long trip kadang berbulan. Jadi kalau bawa berbulan dengan makanan yang ready made macam ni, memang berat lah. So nampak sedap lah. Okay, kita bagi dia masak betul-betul dulu. Ya, tu dia kari daging. Nasi dah masak perfect, sedap. Masak dia. Okay, jom makan. Dah gelap ni. Kita makan dulu sebelum gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak nasi, rendang daging. Wah, best. Best lah kayu ada orang. Aku kalau seorang, aku malas nak masak macam ni. Kalau seorang, kadang aku tak masak pun. Macam ni diorang, kita boleh lepak, minum Maggi, boleh sembang. Dan kalau seorang, waktu macam ni aku nak masuk kemah lah pun. Okay rasanya. So that's all for today. Kita dah sampai dekat Jianli. Jianli mana? Jianli Lake dekat Jianchuan. Dan kita camping dekat Jianli Wetland Park. Dan tempat ni free je sebenarnya. Kita boleh camping kat mana-mana. Dan tak perlu register pun. So camping je lah. Okay, see you tomorrow. Good night.